الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjumpa pada petang ini dalam sesi baca kitab kita. Semoga dirahmati Allah Ta'ala, diampunkan segala dosa kita. Semoga Allah Ta'ala mengubahkan kita menjadi orang yang baik. Semoga Allah Ta'ala membuat kita mampu untuk jadi orang yang baik. Amin. Semoga Allah Ta'ala membuat kita redha jadi orang yang baik. Semoga Allah Ta'ala membaikkan kita lah sampai kita dapat capai husnul khatimah. Semuanya dapat masuk syurga mudah-mudahan. Amin. Amin. Sambung bacaan kitab kita sampai kita pada muka surat ya 29. 29. Kuat sikit tak boleh. Soal wajib tidaknya doa kunut dijelas. Soal, adakah bacaan doa kunut dalam sembahyang subuh itu wajib ke atas kita? Setahu saya tidak ada perintah sama ada dalam Quran atau hadis tentang hal itu. Bolehkah Ustaz terangkan hikmah-hikmah doa kunut itu? Allah, orang ini jujur. Dia tanya tentang kunut sebab dia bilang setahu saya tak ada perintah, tak ada Quran, tak ada hadis. Oh, alhamdulillah lah, dia walaupun dia tak faham tapi dia tanya pada tempatnya jadi dapat penjelasan. Yang ada orang senang-senang kalau senang cakap tak ada dalil, tak ada nas. Kau dah baca semua kitab, kau dah mahir segala kitab hadis, kau dah rujuk Quran dari awal sampai akhir, kau faham semua segala-galanya. Baik, ayat pertama Quran apa makna? Umpamanya kalau orang sekarang lah kan, dia suka cakap sikit-sikit, tak ada dalil, tak ada nas, tak ada hadis. Awak dah simak semua kitab-kitab hadis, awak dah simak ayat Quran semuanya. Kalau betul, satu saja saya minta, ayat pertama dalam Quran apa makna? Kalau kau fahamlah, kau tolong kupaskan. Kalau yang pertama kau dapat kupas, bermakna yang lain pun mungkin kau dapat kupas. Kalau yang pertama kau tak dapat kupas, bermakna lagi berapa ribu ayat dalam Quran pun kau tak dapat kupas. Termasuklah perkara yang kau tanya ni pun kau tak faham juga maknanya. Begitulah orang sekarang berani mengeluarkan pendapat apa semua, cakap begitu. Ini alhamdulillah orang ni pemahaman dia kurang tepat, tetapi soalan dia tu pada tempat yang tepat, jadi dapat diperbetulkan. Dia bilang doa kunut tak ada nas Quran dan hadis. Oh, betulkah? Kita tengok apa Habib kita jawab. Nama dia Abdullah, orang Tempinis. Jawapan, baca doa kunut dalam sembahyang subuh tidak wajib, bahkan sunat ab'ad. Tak wajib, sunat ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i, membaca doa kunut pada sembahyang subuh adalah sunat setelah bangun daripada rukuk rakaat yang kedua, dan sunat juga pada setiap sembahyang fardu jika ada sebab yang memerlukan, umpamanya ada bala atau bencana yang turun. Kunut ini dinamakan kunut nazilah dan dibaca selepas rukuk rakaat yang akhir. Okey, jadi kunut ada dua. Satu kunut kita, kunut biasa, satu kunut nazilah. Kunut biasa itu tak dibaca kecuali selepas sembahyang subuh setiap hari, pada lepas dua rakaat pertama, kedua, ataupun dibaca pada Ramadan lepas paruh kedua Ramadan 16. Malam 16 sampai akhir Ramadan ada kunut. Tak baca maka sujud sahwi, itu sunat ab'ad kunut. Dan ada satu lagi kunut yang dibaca apa-apa waktu pun kita baca, kunut nazilah namanya. Kunut nazilah kalau ada bala, kalau ada apa. Kunut, kita sebut kunut nazilah dulu, something yang tak common. Kunut nazilah ini dibaca kalau ada bala, sama ada bala semula jadi ke, bala kelantaran manusia ke, seperti negeri tengah nak gempa, seperti angin, kita ketahui angin tofan nak datang.
dah mula menderu begitu, kita macam mana dapat khabaran kaji cuaca bilang lagi 3 hari taufan ini akan sampai negeri kita umpamanya. Kunut nazilah tu apa? Kunut tolak bala. Nazilah tu benda yang turun apa? Bala yang turun. Jadi kunut nazilah minta doa supaya terlindung daripada bala yang turun. Kunut nazilah. Ataupun peperangan, ataupun wabak penyakit, ataupun ada mana-mana negeri, sama ada semua ini dalam negeri ataupun luar negeri sekalipun. Asal ada negeri Islam, kita di sini Pakistan tengah nak kena landa taufan, bayangkan kunut nazilah kita di sini. Kita di sini Afghanistan tengah nak ada kena wabak penyakit, kita bacakan kunut nazilah di sini. Dan sama ada orang tertawan ataupun teraniaya oleh orang-orang yang menganiaya. Ada mana-mana orang Islam, apatah lagi kalau orang soleh yang tertawan, satu perkara besar, maka baca kunut nazilah. Ataupun orang Islam sedang dikerjakan oleh orang-orang kufar, seperti di Burma, seperti di mana, maka baca kunut nazilah. Maka atas dasar ini ulama-ulama Hadramut dah baca kunut nazilah dah lama hari-hari. Khususnya mereka baca lepas asar. Kunut nazilah mereka baca setiap waktu. Subuh dah ada kunut sendiri, mereka tak campurkan kunut nazilah. Zuhur mereka baca kunut nazilah. Asar mereka baca kunut nazilah. Maghrib waktunya singkat, maka mereka tak baca kunut nazilah. Isyak mereka baca kunut nazilah. Hari-hari mereka dah berpuluh tahun baca kunut nazilah. Sebab dah tak ada dalam dunia negeri Islam yang tak ada dalam tindas ke, dalam perang ke, dalam apa ke, semuanya di sana sini sudah mula ada macam-macam bahaya, maka kunut nazilah dah tak stop lagi. Berarti kita kalau pergi dengan tempat-tempat yang ada habaib-habaib, kalau sembahyang isyaknya, sembahyang asarnya, mesti ada kunut nazilah. Itu kunut tolak bala. Dan ini tak payah minta tunggu arahan daripada jabatan agama ke apa, tak payah. Kau nak doakan muslimin, nak doakan muslimin, bacalah. Baca. Negeri sini kalau kita baca kunut nazilah je, orang bertanya-tanya, kunut apa? Ni pahaman apa? Syiah ke apa ke? Allah, kunut nazilah je dah Syiah. Kau tak faham hukum. Kita baca kunut aja. Ini pahaman apa? Ada minta kebenaran jabatan agama. Allah. Begitu. Dan nanti buat orang bingung, kena announce, kena taruh notice board. Kita akan baca kunut nazilah, kena notice board, kena announce. Tak payah, pokoknya Imam Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Selagi kau tak dengar dia Allahu Akbar, kau tak boleh sujud kan? Tahu dia Allahumma apa dia punya baca? Allahumma kfina Allah, kita hari-hari kita baca, nak baca dia sudah lupa. Bukan Allah mahdini fiman hadait, itu kunut biasa. Baca kunut nazilah, kita baca, kita dah bangkit terus semua. Allahumma afina wa hafalna wa altuf bina wal muslimin. Allahumma afina wa iyyahum jami'an syarra masa'ibid dunya wad din. Kau dengar itu amin. Oh, dia baca kunut nazilah, sudahlah. Yang orang nanti jadi bingung. Ada orang tersujud dia bangkit balik. Bukannya susah. Dia bangkit balik, tak ada yang batalkan sembahyang, tak ada apa semua. Susah orang, kerana benda-benda ini orang kita tak buat. Benda-benda sunat sini orang kita lah, imam-imam kita tak buat. Orang makmum memang makmum, imam-imam kan ini imam kita. Imam-imam kita tak buat, maka jemaahnya pun jadi bingung. Cuba benda ini dilazimkan. Jadi orang tahu. Sujud sahwi itu saja orang bingung, silap-silap, ada yang buat, ada yang tak buat, ada kecoh. Jadi orang banyak tak arti hukum, jadi benda-benda perkara-perkara yang penting-penting pun orang tinggal. Sekiranya seorang itu sembahyang subuh tanpa membaca doa kunut dan tidak pula sujud sahwi, sah juga sembahyang subuhnya. Jadi tak ada siapa yang bilang kunut tu wajib. Sah. Tak sujud sahwi pun sah, tapi cederalah. Cuma menurut mazhab Syafi'i, sembahyang subuhnya itu kurang fadilat, cacat sembahyangnya, kurang fadilat. Jadi sembahyang kita baca doa kunut, dia dapat sempurna fadilatnya. Dalam mazhab kita Syafi'i, kita baca. Kalau umpamanya satu orang tak nak kunut, boleh ke tidak? Kita nak bincang. Disebut mazhab Syafi'i ni, kita orang Syafi'i kunut. Satu orang tak nak baca kunut, boleh ke tidak? Sah sembahyangnya tak? Sah. Tapi ada something wrong ke tidak? Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, something wrong.
Kalau orang daripada pahaman selain mazhab Syafi'i, dia tak kunut, ada something wrong tak? Kalau Hanafi yang tak kunut, tak ada apa-apa, tak ada makruh pun. Kalau Maliki, Hambali yang tak kunut, tak ada masalah. Tapi kalau orang kita tak kunut, salah. Apa pasal? Yang Hanafi dia tak kunut ke? Dia tak macam kita punya cara ke? Pasal dia ikut imam dia, ada ulama dia, ada pengesahan dia, ada usul fikih dia, ada cara dia ikut whole set. Baik, itu dia tak salah. Ada imam besar dia yang mengatakan iya ataupun tidak. Yang kau tak ikut, kau tak dasarkan Hanafi. Sebab kau pun bukan semua cakap imam Hanafi kau ikut, kau hanya petik sebahagian-sebahagian. Kau tak ada siapa yang kau ikut dalam kau punya tak kunut. Orang Hanafi pasal dia ikut cakap imam dia. Yang kita orang Syafi'i kita kunut pasal kita ikut cakap imam kita. Yang kau tak kunut, kau ikut cakap siapa? Oh, Imam Hanafi. Kau bukan ikut Imam Hanafi, kau ikut satu benda je ikut Imam Hanafi. Lain benda pun kau tak ikut dia. Dan orang Hanafi tak kunut, di imam dia ada dasar dia, ada sebab dia. Kau tak ada dasar, kau tak ada ilmu, dan kau tak ada dasar, dan kau tak ada panutan, kau tak ada ikutan siapa. Bagi kita, kunut kerana aku ada ikut imam aku, ada penjelasannya. Bagi Hanafi, Hambali, mereka tak kunut, dia ikut imam dia dan ada penjelasannya. Sejahtera. Yang orang kita yang tak tahu apa benda, tak kunut, tak itu, tak ini, semuanya salah. Kenapa? Tak dasarkan ilmu dan tak ada siapa yang memimpin kau. Itu salahnya di situ. Bukan salah tak bacanya, salah konsepnya, salah peradaban penerimaan ilmunya, salah dalam tak sempurna pelaksanaan ibadatnya. Kerana apa? Tidak ikut pada imam. Sedangkan dia bukan level Imam Syafi'i. Kecuali dia level Imam Syafi'i. Ada orang level Imam Syafi'i? Oh, kita bilang jauh sekali. Suku Imam Syafi'i punya suku pun tak ada. Dalam Al-Quran tidak terdapat perintah kunut secara khusus. Tetapi dalam Al-Quran banyak perkataan kunut, iaitu mengenai berdoa dan berdiri lama dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Orang ini bilang tak ada dalil dalam Quran dan hadis. Quran tak ada sebut bacalah kunut subuh, tapi Quran ada sebut tentang orang yang berdiri. Kunut tu apa? Mohon pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut orang yang berdiri lama berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu banyak. Minal qanitin, semua tu kan, orang-orang yang berkunut, semua tu banyak disebut oleh Allah Ta'ala tentang perkataan kunut dalam Al-Quran. Spesifik sebut kunut subuh tak ada, tapi caranya ada sebut berdoa sambil berdiri memohon kepada Allah Ta'ala. Tetapi dalam amalan Nabi Muhammad SAW atau sunnah, baginda pernah berkunut kerana sesuatu bala atau malapetaka yang turun. Kunut nazilah memang ada, Nabi ada baca. Umpamanya Nabi pernah berkunut 15 hari lamanya, mendoakan supaya Allah Ta'ala menurunkan balasan terhadap kaum yang membunuh sahabat-sahabat yang diutus untuk mengajar Al-Quran di tempat mereka. Nabi doakan kunut sebab sahabat-sahabat dibunuh di tempat mereka, ketahuan kena bunuh. Nabi bacakan kunut, betul-betul turun bala di sana. Di samping itu ada pula riwayat mengatakan baginda berkunut sebulan selepas rukuk. Dan ada tiap-tiap sembahyang mendoakan agar kaum Ra'al dan Zakwan ditimpa azab. Semua itu kaum-kaum yang ingkar dan ada membuat onar terhadap orang Islam. Maka Nabi mendoakan, bacakan kunut, maka Allah Ta'ala bantu betul-betul. Tetapi yang terpilih dalam mazhab Syafi'i, sunnah berkunut pada sembahyang subuh tiap-tiap hari berdasarkan hadis Anas bin Malik, bahawa Rasulullah SAW terus berkunut pada sembahyang subuh sehingga akhir hayatnya. Tadi kunut Nabi sepanjang hayat tidak. Ujung hayat Nabi pernah Nabi ada kunut setiap hari lepas subuh sampai akhirnya. Maka setengah ulama ada mengatakan sembahyang tak ada kunut. Pasal apa? Mereka tengok yang hari-hari punya sembahyang tak ada keterangan kunut. Tapi ada sembahyang di penghujung hayat Nabi, Nabi baca hari-hari sampai akhirnya. Jadi hadis yang mengatakan Nabi sembahyang tak ada kunut, itu yang ikut Nabi punya jemaah yang normal days. Tetapi yang ikut Nabi sampai ujungnya akan jumpa kunut begini, Dan mereka menjangkakan kenapa ni ada bala ke, ada apa ke, sampai Nabi wafat. Bermakna itulah ending amalan Nabi, Tentang penerimaannya, nak terima yang mana? Yang nak terima setengah ulama dalam amalan tentang ini namanya istinbat hukum, ya, mengeluarkan hukum daripada satu-satu hadis, ya.
Setengah ulama memandang adakah nak diambil amalan Nabi yang last sampai akhir, bermakna itu dah kira yang paling terkini, ataupun yang tersenantiasa sepanjang hayat lebih banyak buat. Kunut ke tak kunut? Lebih banyak tak kunut. Tapi yang last kunut, nak ikut yang mana? Yang terpaling commonly being practice ataupun yang lastly being practice, yang penghujungnya. Itu khilaflah ulama. Setengahnya mengatakan yang hujung tu menunjukkan yang terkini dan terkinilah. Yang ada pula mengatakan yang tengok yang terpaling banyak, terpaling biasa Nabi buat. Maka itu pun case by case juga. Yang mengeluarkan hukum ialah ulama-ulama yang memahami. Maka dalam ini Imam Syafi'i mengatakan kerana Nabi kunut sampai akhir hayat, kan kita pun kunutlah terus-terus juga begitu. Bermakna Nabi kunutnya berterusan, start dan non-stop sampai akhir hayat. Maka kita pun berkunut begitu. Semua ada dasarnya. Hadis dikeluarkan oleh Bazzar dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan dikeluarkan juga oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Menurut Al-Hakim hadis ini sahih. Hadis riwayat Anas bin Malik. Sahih hadisnya. Jadi tidak benarlah anggapan saudara tidak ada hadis dalam soal kunut. Dalam tidak ada ayat Quran memang betul, tetapi perkataan kunut itu ada dalam Quran. Tentang hadis tak tepat apabila anda mengatakan tak ada kunut. Ada riwayatnya, hadisnya sahih lagi. Adapun kunut nazilah atau kunut kerana bencana atau bala yang turun memang sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu Sahih Bukhari dan Muslim memang ada. Ia sunat dibuat dalam semua sembahyang pada rakaat akhir selepas rukuk, dan ada riwayat pula sebelum rukuk. Sebab itu kunut yang ada sebelum rukuk ada selepas rukuk. Hanafi punya kunut Ramadan semua sebelum rukuk tu. Witir sudah baca qul huwallahu ahad, qul falaq sampai minal jinnati wan nas. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, baru rukuk. I'tidal baru sujud. Orang punya kunut sebelum rukuk. Kita punya kunut selepas rukuk pada i'tidal. Pada i'tidal itu membezakan antara kita dengan mereka. Jadi ada riwayat begitu. Adapun lafaz doa kunut yang biasa kita baca dalam sembahyang subuh adalah sabit daripada Nabi SAW yang diajarkannya kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh hadis dalam bab doa kunut dalam sembahyang witir setiap malam, amalan mazhab Hanafi. Jadi tentang bacaan kunutnya tu memang ada hadis. Tentang perlakuannya itu riwayatnya begini. Tentang bacaannya memang Nabi ajarkan Sayyidina Hasan. Atau orang Hanafi pun baca begitu. Nabi ajarkan pada Sayyidina Hasan. Maka kunut itulah dipakai untuk kunut subuh. Kunut itu juga dipakai untuk kunut subuh. Bacaan kunut itu maknanya dari Nabi yang aslinya. Sebab itu kunut subuh tu yang ada orang bilang kau jangan tambah-tambah, jangan insert. Waqini birahmatika syarra ma qadait, kan? Yang originalnya tak ada birahmatika. Waqini syarra ma qadait. Saya pakai se-originalnya lah. Dah habis kunutnya itu, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aku nak tambah kunut nazilah, kau tambahlah. Tetapi yang original form tu kau tak ada tambah-tambah. Original form dah complete, baru kau nak tambah yang nazilah, kau nak masukkan tu bolehlah. Tapi yang original tu jangan ditambah-tambah begitu. Kerana itu warid daripada Nabi SAW ajar pada Sayyidina Hasan. Hadis yang serupa ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan hadis Abu Hurairah dengan ada tambahan dan ikatan kata pada sembahyang subuh. Pada Abu Hurairah, pada Sayyidina Hasan punya hadis diajar oleh Nabi untuk kunut Ramadan. Tetapi yang lainnya ada sebutkan dengan subuh. Maka sebab itu subuh pun dibacakan kunut ini juga. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih. Jadi lafaz dan isi kunut subuh ini adalah yang disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Kerana ada Nabi buat dan ada bacaannya dan ada ajarannya dan dihubungkan dengan kunut subuh, maka itulah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Adapun hikmah doa kunut itu terlalu besar. Kerana kalau kita perhatikan isi doa yang warid dalam riwayat yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Al-Hasan itu, nyata sekali menyeluruhnya permohonan kita kepada Allah Ta'ala setiap hari. Masya Allah. Bayangkan ya,
Sebab itu siapa tak sembahyang subuh, tak ada jaminan satu hari. Siapa tak sembahyang subuh tak ada jaminan satu hari. Kau bikin apa, lori nak langgar kau ke apa semua, tak ada jaminan. Siapa tak sembahyang subuh, janganlah kau berani keluar rumah ke apa-apa. Bahaya menempa, tak ada jaminan, tak ada protection daripada Allah Ta'ala. Kau nak pergi mana, orang nak rompak ke, nak apa semua, kau jangan nak salahkan kecuali diri kau pasal kau tak pasang mana-mana pendinding. Siapa sembahyang subuh dapat jaminan pemeliharaan Allah Ta'ala. Sampai dulu ada satu khalifah yang zalim, dia kalau nak ambil tindakan sama orang, nak hukum bunuh, nak apa semua, dia tanya dulu, kau tadi sembahyang subuh? Sembahyang. Dia tak janji nak bikin apa-apa, setakat penjara ke setakat apa. Sembahyang subuh? Tak sembahyang dah. Orang-orang jahat kadang-kadang kan, tak sembahyang, pancung dia. Dia tahu Tuhan tak rela. Tuhan tak rela. Pasal apa? Tak sembahyang subuh. Begitu. Ini sembahyang subuh penting, awal hari. Sembahyang yang semua kena hadir, tak boleh tidak. Zuhur boleh jamak ke asar, asar boleh jamak ke zuhur, maghrib dan isyak pun begitu. Subuh tak boleh tidak, semua kena pada waktunya, semua kena datang. Penting sembahyang ini. Awal hari selepas kau bangun tidur, dah selamat rehat, dah hidup baru namanya, tak dimatikan Allah Ta'ala tadi malam, maka bermohon untuk hari ini. Pembukaan hari kau ada mohon. Kalau rasanya lah macam kau tak ada doa lain satu hari kecuali doa kunut tu saja pun memadai untuk satu hari punya bekalan pemeliharaan. Satu hari, awal hari dah minta hidayat Allah, minta peliharaan Allah, minta dijauhkan bala daripada Allah. Selamat tak? Selamat. Beruntung kita, alhamdulillah, kita mazhab Syafi'i, kita dapat ini. Kita dapat ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat peluang menghadap, menadah tangan depan Allah pada pagi-pagi hari. Subhanallah. Besar sekali fadilatnya. Sampai kalau kita tak baca kunut, rasanya rugilah besar. Rugilah besar. Baca sembahyang doa kunut. Secara ringkas pengertiannya lah begini. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, hidayatkanlah aku di kalangan orang-orang telah Engkau hidayatkan. Ya Allah, minta hidayat dan minta di kalangan orang telah Allah Ta'ala hidayatkan. Ini siapa yang baca ni? Rasulullah tu. Rasulullah yang baca sedemikian ini. Kita baca, tengok apa Habib Abdillah cakap. Kita selalu disuruh minta hidayat dan petunjuk daripada Allah, kerana ujian dan cobaan terhadap iman kita senantiasa ada. Setiap hari kita terdedah kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita atau mencabar keimanan kita. Betul tak? Kita tahu apa hari lepas duha, apa kita, syaitan dah standbykan untuk goda kita. Kita dah tahu waktu zuhur apa pesona dunia sudah menunggu kita. Kita tahu lepas asar kita masih boleh tetap iman, pegang, tak tercebur dalam segala hiburan. Tak tahu. Dan kita pasti akan tetap iman kita pagi, petang, siang, malam. Sedangkan Nabi bilang ada orang petang beriman, pagi dia kafir, pagi dia beriman, petang dia kafir. Minta hidayat. Cobaan senantiasa datang, kau dah standby dengan hidayat. Jadi kalau datang apa-apa godaan dari syaitan, datang nafsu kau lemah pada lepas zuhur, datang akhlak kau jadi cela lepas maghrib, tak seteruk sangat. Ada pendinding, ada pembatas. Kena dapat hidayat. Hidayat ni apa? Petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hidayat berbentuk macam-macam. Kita dah sembahyang, kan dah dapat hidayat namanya. Orang kafir dapat iman saja dah hidayat. Ini kan pula kita dah sembahyang, apa hidayat lagi? Bagi orang kafir, kalau dapat hidayat maknanya dapat iman. Bagi orang dah beriman, dapat hidayat bermakna dapat amal. Bagi amal dapat hidayat, dapat ikhlas. Dan ikhlas dapat hidayat, dapat khauf, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan hidayat sampai kepada tahap hidayat yang mana petunjuk Allah, sampaikan dia dapat tahu selok-belok Allah, taktik-taktik Allah. Itu nama hidayat. Itu yang disebut sebagai ilmu laduni. Itu yang disebut sebagai kasyaf, setengah orang bilang. Diberikan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa beria-ia bersungguh-sungguh terhadap kami, ibadatnya, harapannya, kami tunjukkan dia jalan kami. Jalan apa?
Sebab itu setengah-setengah wali boleh bilang, besok kau jangan pergi, kau nak belayar, jangan pergi belayar. Belayar lusa. Kenapa? Sekali rupanya besok ada kapal terbang yang dia naik itu meletup rupanya. Oh, mana dia tahu? Dia dapat hidayat pada Allah Ta'ala. Taktik Allah, rencana Allah, dia dapat khabaran. Paling tidak pada dia tak tahu pun dia ada rasa untuk mengatakan orang ini nasihatkan apa-apa. Semuanya orang-orang begini semua dapat hidayat. Sebab itu tanya orang-orang begini, bagus, cakap dia tu bukan cakap lidah dia. Cakap itu dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipandu oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tumpang ikut panduan dia. Tanya orang-orang alim ni apa-apa pendapat, tanya orang alim. Mereka akan nasihatkan kita dengan hidayat yang mereka peroleh daripada Allah Ta'ala. Hidayat tu namanya hidayat boleh sampai peringkat begitu. Dan kita dah tentu kita memerlukan hidayat untuk pertahankan iman. Sebasic-basic hidayat pun kita masih perlukan lagi. Sampailah kalau Ta'ala nak beri hidayat apapun, terserah kepada Allah Ta'ala. Dan bukan Allahumma hdina birahmatika ya arhamar rahimin saja, tidak. Ya Allah, berikanlah kami hidayat di kalangan orang-orang yang telah kau beri hidayat. Ini Nabi siapa cakap? Ini Nabi tahu. Patut Nabi bilang, ya Allah, berikanlah umat aku hidayat sebagaimana kau dah berikan aku hidayat. Kan? Yang paling dapat hidayat siapa? Rasulullah. Dan orang yang selain daripada Rasulullah sampai Nabi Ibrahim, Nabi Adam pun hidayat dia tak sebagaimana Nabi kita. Tapi Nabi kita minta, ya Allah, berilah kami hidayat sebagaimana orang-orang telah kau beri hidayat. Ya Allah, menunjukkan bersama dengan orang-orang yang dapat hidayat itu penting. Bukan hanya kau saja dapat hidayat. Hidayat seperti mereka, biar dapat bersama dengan mereka, biar dapat berhimpun dengan mereka, dan merendah diri kerana nak jadi seperti mereka, tak sombong. Patut Nabi minta, ya Allah, berikanlah semua orang hidayat sebagaimana kau dah hidayatkan aku. Layak kalau Nabi cakap begitu pun boleh. Tapi Nabi minta, ya Allah, sana dah hidayat, sana dapat hidayat, berilah hidayat sebagaimana mereka yang semua yang kau telah beri hidayat. Semuanya. Mereka tu semua siapa? Semua tu di bawah Nabi. Nabi minta begitu. Dan kalau bagi kita, memang kita yang kita minta orang dah beri hidayat, semuanya memang above kita. Semua memang lebih tinggi pada kita. Bermakna siapa yang pernah dapat hidayat dalam grup kita lah sekarang ini, Habib Ali Zainal Abidin dah dapat hidayat umpamanya, tuan-tuan mufti kita kira orang dapat hidayat, orang-orang alim kita dah dapat hidayat, yang masih hidup lah. Kalau yang meninggal dunia, Habib Ali bin Jaafar dah dapat hidayat, Habib Noor Singapura dah dapat hidayat, Habib Abdullah Jufri penulis kitab ni dah dapat hidayat. Bermakna, ya Allah, berilah kau hidayat di kalangan orang-orang yang telah kau hidayatkan, iaitu fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan. Pagi-pagi hari kita dah menyebut hamba-hamba Allah yang mulia-mulia, kita nak masuk grup mereka, nak jadi macam mereka. Tak besar makna doa kunut ni. Besar sekali, kita dapat protection, dapat grouping. Pagi-pagi hari kita dah masuk dalam, kita nak minta dalam grouping dalam grup mereka. Sebab itu doa kunut ini juga dibaca bila tau? Ziarah makam. Kalau ziarah makam pergi negeri Syria, pergi negeri mana, pergi ziarah makam Habib Noor, ziarah makam Melaka semua, tak tahu apa doa nak baca, baca doa kunut, bacaan doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya Allah, berilah kami hidayat seperti mana orang-orang telah kau hidayatkan, iaitu siapa? Sahibul makam ini. Berilah kami keafiatan sebagaimana keafiatan yang telah kau berikan pada mereka, iaitu siapa? Orang dalam kubur ini. Itu doa pergi ziarah makam minta begitu. Ini nama doa apa tahu? Doa grouping. Doa grouping dan doa tak sombong. Doa nak being included sama dengan orang-orang yang baik. Subhanallah. Pengertiannya dah tentu minta hidayat, protectionnya daripada segala penyelewengan. Dan bukan itu saja, minta bersama orang-orang yang baik. Siapa mencakap ni? Rasulullah tu. Rasulullah yang terpaling tinggi minta dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang Allah beri hidayat. Dan Rasulullah paling tinggi di kalangan mereka. Kita lebih perlukan ini. Kita lebih perlukan ini. Jadi beruntung kita baca doa kunut ini, kita dapat hidayat. Bukan hanya hidayat saja, dapat hidayat sebagaimana orang yang telah Allah Ta'ala beri hidayat, kita dapat dalam grup mereka, dapat macam mereka. Wa afina fi man afait, meminta afiat, yakni keselamatan daripada mara bahaya. Setiap hari kita memang terdedah kepada bahaya. Hanya Allah Ta'ala saja dapat melindungi kita. Afiat itu juga bermakna sihat dan selamat. Sejahtera lah kita bilang. Maknanya sejahtera. Pagi-pagi hari kau dah minta sejahtera, kau tahu nanti petang kau makan fishball nak tercekik, kau tahu jalan nanti nak terpijak paku, kan macam-macam bahaya. Dah minta lindungkanlah, tanpa kau sedar
Yang kau jalan tadi paku, kau tak nampak, terlindung. Sebelum kau jalan ada kucing dah tendangkan paku tu dulu. Dulunya pasal berkat kau dah baca doa kunut. Tak mustahil kita jalan beribu kenderaan dengan kita dalam tak ada satu pun lori sentuh kita, tak ada satu pun motosikal ke basikal pun sentuh kita. Pasal apa? Dah minta keafiatan, terpelihara. Kau tak doa pun terpelihara juga. Allah, kau doa lebih terpelihara. Kau doa lebih terpelihara. Dan kalau kau tak doa terpelihara, memang kau tak tertulis. Tapi kalau kau dah tertulis dan kau doa, itu yang dah tertulis pun boleh tertangkis, kerana kau sudah doa. Wa tawallani fi man tawallait, dan berkat, dan iaitu pengawalan, dan kawalah kami dalam segala urusan, yakni pimpinan kepada amalan yang terbaik. Minta peliharaan. Wali Allah ialah orang yang menjaga hukum Allah. Jadi kita minta dijaga. Peliharalah kami, peliharalah kami di kalangan orang-orang yang telah kau peliharakan. Iaitu siapa? Para wali-walinya. Wali-wali ialah orang-orang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita pula minta, ya Allah, peliharakanlah aku di kalangan orang-orang yang telah engkau peliharakan. Bermakna minta peliharalah aku sebagaimana engkau peliharakan wali-walimu. Begitu. Besar doa kunut ni rupanya besar dia punya permintaan pun besar. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkatilah aku dalam segala apa yang telah engkau beri padaku. Allah beri, tapi kadang-kadang tak serta berkat. Gaji besar, tak tahu kalau sekarang gaji 4,000 kira besar atau tidak? Kebiasa. Gaji 4,000 kira besar atau tidak sekarang? Besar ya? Besar. Tak besar sangat lah. Tak besar sangat. 4,000 tak besar sangat. Dulu 1,000 orang dah bilang besar. Kalau 4,000 tu Ustaz, dia bawah 4,000 tu ialah termiskin. Dia boleh dapat free bantuan rakyat. Kalau 4,000 bawah gaji, kita boleh dapat free. Inilah kita kasih contoh 10,000 lah. 10,000 dah okey lah 10,000. Gaji 3,000, gaji 1,000 serta berkat, lebih baik daripada 10,000 tanpa berkat. Meniaga untung RM50 lebih serta berkat, lebih baik daripada untung 50,000 tanpa berkat. Berkat tu apa? Berkat berserta redha dan peliharaan dan jaminan daripada Allah Ta'ala, dan faedahnya menjangkau pada masa akan datang sampai ke akhirat. Itu namanya berkat. Niaga dapat duit tak berkat, dengan duit itu membuat kau rakus. Niaga dapat duit yang berkat, yang dengan berkat itu membuat kau puas. Dapat hasil yang berkat membuat kau cermat, membuat kau sedekah. Dengan tak berkat membuat kau bazir dan boros dan megah. Itu umpamanya. Yang berkat hasilnya kasih anak sekolah, anak boleh jadi orang saleh. Yang tak berkat kasih anak sekolah, anak jadi orang salah. Itu tak berkat. Itu namanya tak berkat. Walau banyak sekalipun. Hantar anak luar negeri, balik anaknya sembahyang pun tak tahu. Tak berkat. Wah, ni satu bapak misali, anaknya semua belajar luar negeri. Tak berkat, tak berkat. Itu tak berkat. Wah, perniagaannya maju. Anak cucu semua tak takwa pada Allah Ta'ala. Banyak wangnya tak macam banyak banyak amalnya tak macam banyak wangnya. Tak berkat tu namanya. Niaganya sikit, jual mi soto saja, tapi anaknya sembahyang masjid senantiasa. Berkat. Itu namanya berkat. Berkat. Ada satu orang, dia miskin apa kedana. Ini kita punya kitab kita baca bukan hanya untuk baca soalannya tau. Kita sambil huraiannya, sambil ceramahnya, yang berkisar dengan dia. Satu orang dia miskin apa kedana, sampai dah berapa hari tak ada makan, kesian. Tapi dia tak nak kerja kecuali ada berkat. Isteri dia bising beletih-beletihkan dia. Satu malam dia bermimpi, besok kau pergi tempat sekian-sekian. Orang-orang salih ni punya mimpi isyarat benar tau. Kau pergi tempat sekian-sekian, ada peluang kerja untukmu, yang mana dengan lepas kau di sana kau dapat peluang dan kau akan dapat rezeki sebanyak 1,000 dinar. 1,000
1000 dinar tu 1000 keping wang emas. Dia tanya dalam mimpi tu, ada berkat? Oh, tapi tak ada berkat, tak nak. Dia tak nak, maka dalam mimpi tak ditunjukkan mana tempat tu. Dia tak nak, tak ditunjukkan, dia tak pergi. Besok dia pergi lagi. Kalau pergi tempat sekian-sekian, dapat sampai 100 dinar. Daripada 1000 turun 100. Ada berkat? Tak ada. Tak ada, aku tak nak. Tak ada tunjukkan. Bini dia sudah bising. Dia cerita pula isteri dia. Isteri dia, abang awak gitu, awak tolak. Walau mimpi pun mimpi lah, tapi dapat benar kan? Boleh cuba try lah maknanya. Sampai jadi last berapa kali mimpi dapat sampai 2 dirham. 2 dirham tu lebih kurang berapa ringgit kita lah. Taruhlah 3 ringgit setengah ke 4 ringgit lah, lebih kurang lah. Begitu banyak sikit lah. 2 dirham tu 2 keping duit perak saja. 2 keping duit perak saja. 2 dirham. Dia tanya, ada berkat? Ada berkat. Aku nak tunjukkan aku mana tempatnya. Tempat sekian-sekian. Dia pergi. Isteri dia pergi bising. Awak ni dah dapat yang 1000 dinar. Kita boleh jadi bukan hanya tak miskin, kaya raya boleh jadi. Awak sambil 2 dirham apa 2 dirham ni? Walaupun dengan berkat tapi apalah 2 dirham ni? Bininya punya bising. Kita di offer lah 1 juta dengan RM1. Siapa ambil RM1? 1 juta lah, berkat tak berkat tahu-tahulah. Aku derma kat masjid biar tahu aku can make the berkat lah. Masuk derma sikit, anak yatim sikit, berkat jugalah. Tapi macam-macam aku boleh bikin dengan 1 juta. Kau RM1 kau nak bikin apa? Walau berkat sekalipun kau nak bikin apa? Kau beli kacang rebus saja, apa berkat? Umpamanya lah, asal berkat 2 dirham. Dia cuma dapat beli seekor ikan aja. Dan seekor ikan pun seekor ikan lah. Balik dia siang ikan itu, dalam perut ikan ada 2 butir permata yang indah, cantik, kinyau. Permata. Tak lama dengar iklan, raja nak buat kenduri kahwin. Tuan Puteri punya doko ada 2 biji mata, sebelah jatuh. Maka cari dalam negeri tak ada yang sesuai untuk pasangkan dengan sebelah ni. Maka tanya tukang-tukang jauhari semua, tak ada permata seumpama itu. Maka tak boleh tidak, jadi aib. Maka tuanku, tak apa, buka seluruh negeri, siapa yang ada tuanku sanggup beli walau macam mana mahal sekalipun. Diiklankan, siapa ada permata yang indah, siapa ada permata yang indah, macam cerita zaman dulu lah. Tampilkan tuanku nak. Betul, tukang emas tuanku tengok ini permata sesuai, beli sebutir dengan harga lebih mahal daripada 1000 dinar. Sebutir. Lebih tinggi, berkat apa namanya. Jangan kata pahalanya dan rahmatnya dan sabarnya punya grade dia dapat. Mata wang pun dia dapat lebih tinggi daripada yang awal punya mimpi. Tapi selang berapa hari orang raja ketuk balik pintu rumah dia. Ya Allah, kenapa ni nak balikkan ke permata palsu ke apa, ikan dah telan permata plastik ke apa umpamanya lah. Kalau kita sekarang saudara, ini mesej daripada raja. Kenapa? Ada lagi satu tak? Pasal yang ini tadi mata sebelah jatuh, dia pasangkan permata kau yang lagi satu ini jadi malap, jadi tak seimbang sinarnya. Aku nak 2 butir sekali, tuanku bilang, biar sepasang cantik untuk wedding anak dia. Ada, memang ada sebutir lagi. Subhanallah. Sebutir lagi kasih, baru puas hati, dapat double daripada yang ini semua itu. Allah. Itu nama berkat tak? Berkat. Ustaz, cuba uraikan pasal bin Laden, Ustaz. Dia buat penyelenggaraan Masjidil Haram dengan Masjidil Madinah dengan cuma dibayar 1 US saja. 1 US. Saya tak faham. Saya tak tahu cerita dia. Dia tender, Ustaz. Dia bersihkan, dia buat penyelenggaraan Masjidil Haram tu, Ustaz, membersihkan apa semua tu, Ustaz. Masjidil Haram dengan Masjidil Madinah Nabawi. Dia dibayar oleh kerajaan $1. Allah, dia nak tender, berkat. Ustaz. Itu nama dia nak berkat. Betul. Kita kalau dia nak berkat, adalah yang dia dapat daripada Allah Ta'ala. Baik itu dia beribu, Ustaz. Ya? Pekerja betul. Pekerja beribu-ribu. Habis dia bayar dengan apa tu? Allah Ta'ala supply dia gaji lain. Yang Saudi Empire pun tak mampu nak bayar dia. Baik itu dia dapat from Allah. Dia tak heran pada itu. Aku beli peluang ini dengan $1 saja, tapi aku dibayar oleh Allah Ta'ala yang lebih besar daripada apa yang kau bayar. Dia nak yang from Allah Ta'ala. Baik itu dalam bab jual beli niaga, mau ingat ya, dia ada dalam satu
satu transaksi jual beli, ada jual beli lah, ada dua orang, penjual dan pembeli. Tapi ada satu transaction dan ada satu berkat. Berkat akan jatuh kepada siapa? Pembeli akan penjual. Berkat akan jatuh kepada yang rasa kurang puas. Yang rasa puas, berkat akan pindah pada yang satu. Puas hatilah, aku cari kedai mana-mana tak dapat kedai ini juga. Halus kain selendangnya, sulaman cantik, warna yang ini yang aku nak. Tak cocok pin pun tak susah, boleh gaya sini pun dilembut, gaya sini pun lembut. Memang tak ada ni macam lah, puasnya hati, layanan pun baik, tawar pun harga boleh kurang umpamanya. Puas hati lain kali balik ke kedai balik, berkat jatuh pada penjual. Alamak, cacat sikit lah, tadi tak periksa betul lah, ada sikit apakah begitu. Lebih banyak cacat dia, lebih banyak berkat dia. Tak apalah, sudahlah. Ataupun dah ini pakai aku tengok dah cantik, aku suka, tapi layan dia sombong ni, tak ada begitu, kan kurang puas kan. Siapa yang rasa kurang puas, berkat pada dia. Begitu. Jadi berkat pada dia. Jadi kalau kita orang-orang alim, dia pergi beli barang balik, bukan dia periksa balik semula tau, tak suka, hantar balik kedai. Dia makin tengok, nampak cacat kat kedai, aku dah nampak, of course lah tak nampak benda yang ada rosak. Tapi dia tengok macam okey, balik dia periksa lagi. Ada sumpit sikit, alhamdulillah, berkat pada aku. Dia cari untuk cari yang celanya. Balik beli tudung, tengok ada benang tertetas sikit, ada tercari sikit umpamanya, alhamdulillah, berkat pada aku. Begitu. Jadi orang tahu berkat, dia tak nak harga. Ini kita minta pagi-pagi subuh, kita dah minta akan berkat. Wa barik li fi ma atait. Dapat apa yang kau beri pada aku, kau beri pada aku minta berkat. Dapat apa? Dapat suami. Dapat suami tak berkat pun tak guna. Belikan gelang begini tapi dia tak semayang umpamanya. Ataupun dia tidak salih, suami orang boleh bawa isteri dia masuk jannah, suami kau asal buat pergi holiday saja. Allah, tak berkat tu namanya. Dapat cucu, tak berkat. Allah, kesian budak tu. Dia cucu yang berkat, cucu jadi cucu salihah. Dapat harta yang berkat, dapat niaga nasi lemak berkat. Lebih baik kalau dapat buka restoran pun tak berkat. Apa yang kau beri pada aku, yang ada tak berkat, yang ada berkat. Yang berkat aku minta pemberian berkat. Kita kalau baldu songkok kita dulu, baldu apa? SOB baldu paling baik dulu, songkok kita masih zaman pakai songkok hitam. Songkok kita paling baik songkok baldu SOB. SOB tu apa? Syed Omar Brothers, Syed Omar Al-Junaid. Dia datang dari Hadramaut, miskin tu, bawa duit berapa siling aja bawa duit. Bukan kaya raya. Dia datang aja, dia beli kain putih berapa kayu. Modal niaga, dia borong semua kain putih tu. Jadi dia jadi tukang supply. Kain putih saja, kan orang bikin baju kain putih, saprah kain putih, telepon kain putih saja, dia tak meniaga-niaga lain, kain putih. Kemudian baldu dan semua dia order pada mana, England ke mana, semuanya. Dan segala yang itu dia borong marketnya semua tu. Jadi tak orang mana-mana buat songkok dari tanah Melayu kecuali ambil daripada baldu dia. Baldu paling baik sekali. Berkat sampai boleh bikin madrasah Al-Junaid. Sampai boleh bikin Masjid Omar Kampung Melaka Al-Junaid di Singapura. Dan berkat anak cucunya sampai sekarang, sampai apa semua jadi orang-orang saleh semua tu. Berkat mengalir, anak cucu mengalirkan orang-orang alim, madrasah dia tu mengalirkan mufti-mufti dan qadi-qadi semuanya tu. Berkat tu namanya berkat. Daripada uang sikit dia meniaga dan dapatnya itu hasilnya. Dan bukan kilang besar-besar, bukan dia produce kain tu sendiri, dia order, dia cuma dia pemborong saja. Tapi paling kenal tak orang sebut baldu, nombor satu SOB. Intinya tukang-tukang songkok. Ada baldu sekarang tak ada lagi, susah nak dapat. Dah tak ada lagi sekarang. Tapi benar-benar dulu pernah dikontrol market oleh mereka tu. Zaman dia lah tu dulu. Sampai tahun 70-an 80-an songkok kita semua masih baldu SOB. Halus, lembut, cantik, kita pakai kilat semua tu. Abuk pun susah nak hinggap baldu SOB. Bagus, dia baldu SOB orang dulu lah ya. Orang dulu. Itulah 5 permintaan pada permulaan kunut, iaitu minta selamat dari segala kejahatan dan malapetaka yang turun, kemudian pada akhirnya memohon keampunan dan taubat. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Antaranya lah puji-puji pada Allah Ta'ala. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau yang mentakdir, mengqadakan, dan kau tak diqadakan atasmu.
fa innaka taqdi wa la yaqdi wa la ya'izzu man 'adait, dan tidak ada yang dapat mulia orang yang kau musuhi. Wa la yadhillu, apa dia punya bunga? Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait, tak ada siapa dapat kehinaan orang yang kau peliharakan, dan tiada dapat mulia yang orang yang kau musuhi. Allah, semuanya tu tinggi doanya tu. Untung kita orang mazhab Syafi'i, untung kita dapat doa ini hari-hari. Rasanya lah orang-orang yang faham akan suka dapat peluang baca doa ini. Jadi jangan kita sangkal yang mereka tak nak tu sumbernya kau tak tahu, boleh tak bolehnya, dan yang kau tolak tu ialah benda yang seuntung-untungnya ini. Awal pagi, jaminan keselamatan kau tak nak, kau tak suka dapat jaminan keselamatan, kau tak suka dapat peliharaan, sampai kau bilang tak boleh baca doa kunut. Astagfirullah. Kalau mazhab Maliki lain cerita, Hambali lain cerita. Engkau orang yang fahaman macam kita, kau tolak atas dasar apa kau tolak? Apa buruk ada dalam doa kunut ni sehingga kau tolak? Tak ada kan? Di tengah-tengah doa kunut terdapat puji-pujian kepada Allah dan penyudahannya selawat atas Nabi, keluarga dan sahabat baginda. Dengan meliti isi doa kunut yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyatalah doa ini mencakup segala permohonan dan permintaan yang kita perlukan sehari-hari untuk menjaga agama dan dunia kita. Agama dan dunia kita penting sekali, ya, penting sekali. Kuliah kita sampai pukul berapa? Ya. 12.30 je. Ini sebut tentang qada salat. Panjang ceritanya. Kita akan baca bulan depan. Kita nak baca kitab hadis sekarang. Kadang-kadang kita baca dapat 2-3 soalan, kadang-kadang satu soalan tambahan. Pula nanti saya datang lambat sikit, minta maaf, ya. Kita sebut satu tentang qada salat. Sekarang kecoh, last month kecoh, orang banyak. Asal mana saya pergi kuliah orang tanya, Ustaz, sekarang dalam internet orang dah sibuk, ada viral kata sembahyang tak boleh qada, tak ada qada. Betul tak? Betul. Sembahyang tak wajib qada bagi orang gila. Kalau orang gila memang tak wajib qada. Orang gila, orang pitam, orang tak sedar diri, tak payah qada. Sebab kita bukan mukallaf. Betul. Kalau tak gila kau qada lah. Waras pikiran berjalan ke sana kemari, nikmat kau kecapi, bukan kau pingsan, bukan kau apa. Nikmat kau puas-puas, cukup mata pandang, telinga mendengar, perut berisi semua. Tak nak sembahyang. Orang semua sembahyang 5 waktu, tanda syukur. Memenuhi syukur pun tak dapat. Tanda syukur sahaja, tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kau nikmat semua dapat atau tak nak sembahyang? Yang orang pula habis dah terlepas, dulu-dulu punya pun nak kena bayar ke? Dulu tu hari yang kau tak sembahyang tu, kau dapat nikmat cukup ke tidak? Cukup kan? Bayar. Contoh, kau makan roti canai sekeping RM1. Kau dah makan belum? Dah. Dah kenyang belum? Dah. Kau tak bayar. Orang semua kalau makan 5 keping bayar RM5. Apa sahaja pula kau dah makan 5 keping roti canai telur pulanya, telur bawang pulanya, kau tak nak bayar? Apa pasal kau tak nak bayar? Dah sedang 3 hari orang kedai minta, Tuan belum bayar itu makan. Dah lama punya pun kau nak minta juga ke? Boleh cakap gitu ke? Tak sembahyang 2 tahun lepas, dah lama-lama punya pun nak kena bayar ke? Ada orang begitu tau. Tak, kalau Allah Ta'ala tak dihalalkan, dia kan orang kedai macam kedai roti canai. Kedai roti canai kau minta halalkan, dah 3 hari punya dulu pun awak nak minta klaim juga. Tak boleh lah awak halalkan. Amboi, Allah Maha Pengampun. Kau wajib menunaikan tugas kau. Maha Pengampun. Ketahui ya, satu ibadat yang kita tinggalkan, 3 perkara berlaku. Kau tak tunaikan kewajipan, kau dapat dosa, dan kau tak dapat pahala. Kau tak tunaikan kewajipan, iaitu tuntutan atasmu dari Tuhanmu, kau dapat dosa kerana meninggalkannya, dan kau tak dapat pahala daripada amalan itu. Apabila kau qada balik, maka kau dah menunaikan kewajipan. Ampun dosa ke tidak, kau kena istighfar. Tak setakat dah qada saja tak payah istighfar tau. Tak pernah istighfar saja tak payah qada tau. Istighfar untuk pengampun dosa, tapi kewajipan belum tunaikan. Qada
tak istighfar, dah tunaikan kewajipan tapi dosa belum terampun dan kau pernah ceraikan. Jadi apabila kau tinggalkan kewajipan, kau kena buat 3 benda. Kau kena tunaikan balik itu kewajipan, kau kena minta ampun daripada dosa, tapi sama ada pahala dapat balik ke tidak, belum tentu lagi. Sebab kau buat pun tak pada waktunya, macam mana kau nak claim pahalanya? Kalau puasa, confirm tak dapat balik pahalanya. Confirm kau tak balik, tak dapat, kecuali puasa yang uzur lah. Puasa yang ada uzur dapat balik pahalanya. Puasa yang tak uzur yang dipontingkan tak dapat balik pahalanya. Tak dapat balik sama pahalanya. Begitu. Jadi perlu qada, bukan setakat bisa taubat. Syarat taubat kau ialah menunaikan kewajipan kau. InsyaAllah bulan depan akan kita bincang ini dengan perinci lagi, ya. Sebab ini perkara berkait dengan kita. Kita dah bikin macam-macam. Kau tak hutang sembahyang, kira qada puasa kita, sembahyang kita bukan semalam punya lah. Sejak awal usia akil baligh, umur 11-12 dah mula datang uzur, sembahyang kau cukup. Masa di college dulu, masih belajar di England, di Amerika dulu, sembahyang kau cukup. Kena ulang, kena qada, kena kira, kena qada. Macam mana ustaz, dah lama? Kena kira, kena qada. Selalu apabila kita kira, nanti orang tampil, ustaz, saya akak ni dah umur, macam mana nak kira, dah berapa lama? Akak umur berapa? 63. Baru 63. Yang kan dah 6,003. Kalau 63 boleh kira. Kalau dah 6,003 susah, kena buka buku sejarah, nak kenapa nak kira umur kau. Baru 63, akak akil balik umur berapa? Tak ingat lah ustaz, tak ingat saya kira 9 tahun. 9 tahun belum balik. Ingat pula. Kalau tak ingat aku ambil minimum lah, paling minimumnya 9. Lebih kurang 11 tahun. Okey, 11. Kira 11 tahun, aku cerita 12 tahun. Akan kita bincang pada pertemuan akan datang. Cara kira qada sembahyang. Wajib sembahyang sunat tak boleh buat. Tak boleh buat kalau dah ada qada sembahyang. Tak boleh buat, ustaz, saya bukan mikir apa, kan saya sembahyang. Betul. Kau nak buat 2 rakaat, 4 rakaat, pada kau niatkan sunat, kau tak buat pun tak berdosa tau. Kau masih ada benda yang dosa yang kau tak buat. Kau ada RM2, ada RM4, sini ada orang minta sedekah, sini ada orang minta hutang. Mana kau nak bayar? Bayar hutang. Kau tak bayar hutang, dia boleh report polis, boleh masuk jail. Yang minta sedekah kau tak bayar, tak apa, sunat. Kau ada 2 rakaat, kau tunaikan fardu. Tarawih semua duduk, kau tak buat sekali pun, tak soal kubur. Satu subuh kau tinggalkan 2 rakaat, kau susah nak jawab yaumil mahsyar. Menggelapu kau dalam kubur nanti. Begitu. Qada, jangan tak qada. Buka kitab hadis Nurul Iman kita, buka surat, ya. Sekarang 2 kitab ini saya buka lagi satu kelas di Batu Fahad, satu di Mo di Cawangan University, UTHM. Jadi satu sana sebut Pondok University. Diorang pulaknya sana minta nak fikir hands on, nak terus kita boleh gitu. Sebenarnya kita baca kitab ini, sebab ini semua berhubung kait dengan apa yang kita harian kita, masalah kita, soal jawab agama kan. Kita buka di sana. Ke surat 15 soalan 9. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taja'a ala shikkil aymani ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلم به. Rawahul Bukhari wal Muslim. Masya Allah, doa nak tidur. Kalau boleh hafalkan pun baik. Tak boleh hafalkan, photostat, enlarge sikit, taruh kat tepi katil. Nak tidur aja baca ini.
Daripada Barra bin Azib, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda yang artinya, apabila kamu ingin tidur, maka berwuduklah seperti mengambil wuduk untuk salat, kemudian baringlah di sebelah kananmu. Okey, ini 3 perkara di sini. Satu, tidur dengan wuduk, kemudian cara baringnya. Tidur dengan wuduk sunat. Kita nak meninggal dunia, Sayyidina Jibril datang tau. Ketika Israel datang nak cabut nyawa kita, Jibril datang. Jibril hadir kematian setiap orang mukmin, kecuali yang meninggal dalam hadas besar, tak sempat mandi. Kecuali dia sempat ambil wuduk, Jibril datang juga. Jadi kalau dah bersama suami isteri belum sempat mandi, jangan kau tak ambil wuduk. Ambil wuduk. Kalau sebaik-baiknya mandi, malam sejuk pun sejuk lah, pasang water heater, bagi orang nak menuju Allah Ta'ala. Kalau tak dapat mandi, wuduklah. Jadi tetap Jibril akan datang pada malam itu. Kalau Jibril dah datang, Israel akan sopan santun, dia akan cabut nyawa kita dengan lembut. Maka wuduk. Dan kita tidur malam, wuduk ni senjata kita. Wuduk senjata. Syaitan tak boleh masuk badan orang yang ada wuduk, tak boleh ganggu, tak boleh apa. Kita tidur senantiasa dengan senjata kita. Musuh boleh kacau ke? Tak berani kacau, tak berani hampir pun, tak berani nak menyerang pun. Ada perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata dapat mengganggu kita, nak cuba menyerang pun takkan dapat musuh kita. Jadi wuduk, nak tidur ambil wuduk. Kemudian baring. Cara baring, sana kiblat, kepala sana, kaki sini. Baring ada kiblat, macam mayat dalam kubur. Baring situ. Kerana baring sebelah kanan situ, jantung kita sebelah kiri. Jadi jantung kita floating. Bagus untuk kesihatan, untuk dalam kesihatan. Dan kalau kita baring sini pula, jantung kita sebelah kiri, jantung kita tertekan. Tak bagus untuk kesihatan satu, dan tidur terlalu lenyak kerana tertekan jantungnya. Dan kalau tidur terlentang pula, mudah dimasuki syaitan. Open, terdedah, tak ada miring, dia datang, dia mudah masuk. Dan kalau tidur tiarap juga makruh, juga mudah diganggu oleh mereka. Maka tidur tepi itu. Ada satu orang mengamalkan ini, tidur kiri ke kanan itu dari kecil sampai diikat badan dia. Siapa? Habib Omar bin Hafiz. Umur dia 3 tahun. Mak dia bacakan hadis ini. Ini malam dia tidur, dia cari tiang, dia tidur. Rumah kita Hadramaut semua kan ada tiang. Besok pagi dah tergolek. Dia sudah bimbang. Budak umur 3 tahun tau, dah faham lah. Mak dia besok nak tidur, dia bawa tali, dia tambat badan dia, ikat. Budak umur 3 tahun. Subhanallah. Mak dia bilang, "Mak nak bikin apa? Mak nak tidur macam Nabi." Tak boleh, ni yang cerita kita anak-anak saudara dia. Mak dia ceritalah masa Habib Umar masih kecil. Umar masih kecil, nanti Umar tidur tak lena. Umar mesti tidur macam Nabi, Umar mesti tidur macam Nabi. Ikat badan dengan tali, nak tidur. Dah kecil, umur 3 tahun. Kita tak kisah, kita try. Dan nak try sebenarnya lah. Tak boleh lena pula. Aku dah rasa cara tidur aku begini, dah nak ngantuk sangat, tak lena. Pusing jugalah. Allah Maha mengetahui. Asli itu tak malam, Allah Maha mengetahui. Tapi kau tak ikut sunnah. Try lah, try ya. Dapat tidur begitu, sunnah Nabi, ngadap kiblat, macam mayat dalam kubur. Cuma mereka dah di bawah, kita masih di atas. Samalah mengingatkan kita untuk mati juga. Kemudian baca doa ini. Ya Allah, aku menyerahkan wajahku padamu, menyerahkan urusanku padamu. Kita dah tidur, kita ngadap siapa? Ngadap Allah. Urusan kita siapa yang pegang? Urusan apa? Urusan yang aku tak buat kerana aku tidur. Dan urusan yang selepas aku jaga. Aku banyak urusan yang boleh buat aku meneruskan urusanku, Allah. Maka sekarang aku gantung, aku serahkan kepadamu, aku nak lihat. Semua serah kepada Allah. Urusan apa lagi? Urusan protection. Kau tengah tidur, siapa boleh jaga kita? Siapa boleh protect kita? Boleh kawal kita? Tak boleh. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Tengah tidur, perompak masuk dalam rumah, tikus datang gigit. Kalau memang tanpa peliharaan Allah Ta'ala, besok pagi bangun tak ada mata, tak ada tangan ke rumah kita, harta pun tak ada.
perompak boleh masuk, haiwan boleh gigit, jin boleh masuk. Kalau kau tak dapat protection pada Allah Ta'ala, besok tidur tak jadi manusia bangun. Dengan perlindungan Allah Ta'ala. Orang tak baca pun terpelihara juga. Tak terpelihara. Syaitan dapat hampir dia sepanjang malam. Yang ada baca-baca semua dapat peliharaan Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Menyandarkan diriku padamu kerana mengharapkan pahalamu dan takut kepada azabmu. Tiada tempat bersandar dan keselamatan diri kecuali daripadamu, ya Allah. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan Al-Quran dan kepada nabimu yang kau utuskan, itu Nabi Muhammad. Jadi sebelum tidur ikrar balik kepada Allah Ta'ala keimanan kita semua syahadat. Kemudian Nabi mengatakan, maka jikalau engkau mati pada malam tersebut, mungkin mati tak? Mungkin tengah hidup boleh mungkin mati, kan pula tengah baring memang dah macam mati. Mungkin mati. Engkau berada atas fitrah, iaitu keimanan yang suci. Jadikanlah ia akhir ucapanmu sebelum tidur. Sebelum tidur jadikan ini akhir ucapan kita. Baiklah, kalau kita tak hafal ini sangat, paling-paling tidak sebelum tidur baca apa? Dan baca Bismillahirrahmanirrahim wa ta'tu janbi. Paling-paling tidaklah kita sebelum tidur, baik tidur petang, tidur pagi, tidur malam semua, jadikan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dengan suami isteri, okey, dah bual-bual dah apa semua, okey, good night, sweet dreams. Paling aja terus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidurlah. Dalam bila kita dengan suami kita dah cakap itu, jangan awak sibuk. Bang, ni macam mana bang? Kau mengganggu dia. Dia tak suka, sekarang dia nak fokus tentang mati dia. Kau dapat bahagian kau sudah. Kalau dia pula yang kacau kita, dia pun tak bagus. Kalau bermakna kalau orang kacau kita tak apa, jangan kita kacau orang. Suami pun gitu, orang kacau kita, kita layan. Bang macam mana bang? Atau suami kacau kita, boleh, begitu dapat pahala layan dia. Last awak syahadat balik. Begitu. Kita jangan kacau dia. Kita jangan kacau pasangan kita. Pasangan kita kacau kita syahadat balik ajalah. Katil dia nak ngadap mana dia punya suka. Kita yang ngadap kiblat. Tak mesti kita katil betul. Kita serongkan sikit lah badan kita. Kita serongkan sikit, tak mesti betul-betul balik kat headboard ke apa. Kalau perlu bagi balik kat bawah semua. Asal aku hasilkan sunat. Aku tak ikut proper tata cara tidur pun tak apa. Tak ikut tata cara proper tidur atas katil pun tak apa. Asal aku dapat proper tidur ngadap kiblat. Jadi tidur melintang kadang-kadang. Apa nak buat? Seberapa daya adjust. Tak dapat rugi, tak dapat pahala, dah itu saja. Kalau misalnya kiblat, kepala sana, kaki sini. Begitu ya. Okey. Dan kita nak tidur siang, tidur petang pun kita la ilaha illallah, dan jadikan la ilaha illallah akhir kalam kita senantiasa. Dah bual-bual dengan kawan semua, apa khabar, baik semua, lama tak jumpa, begitu begini, dah bual-bual cerita-ceritakan umpamanya. Dan akhir stop, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bual-bual telefon kan, habis semua, jumpa lagi ya, okay, bye, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu, sambil cuci baju, sambil bual-bual dengan pembantu kita, begitu, begini. Okey bu ya, saya pergi pasar dulu ya, hati-hati jalan. Jalan je, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita meninggal, dari akhir kalam aku sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tak tahu kan, kita sempat buka mulut lagi ke tidak kan? Tapi aku dah membiasakan akhir kalam aku la ilaha illallah. Balik pembantu kau tengok betul-betul, ibu, oh sudah enggak bangun. Kau dah syahadat dah. Baguslah, alhamdulillah umpamanya. Kau tak tahu ibu ni panjang umur ataupun tidak. Kadang-kadang sebentar dia pergi pasar nak beli lada, dia balik kau dah diambil malaikat. Umpamanya begitu. Jadi kita dah la ilaha illallah. Wallahu alam bissawab.